Tengok. Ni. Ini kita kena tutup lah keadaan macam ni. Ni. Okey. Kita tutup kita tekan. Alright. Ni mari tutup dulu. Okey. Ni kalau biasa macam ni dia tak boleh. Macam tu kita tutup dia macam ni ya. Kenapa Pak Din tutup? Sebab mengelakkan daripada kulit dia terbakar kena cahaya matahari. Kemudian mempercepatkan pembesaran buah ni macam ni. Tengok buah ni dia mempercepatkan pembesaran buah Jadi ni dalam keadaan baru umur dia 12.5 Jadi bermakna lebih kurang 2 bulan lagi baru dia masak buah ni. Pertengahan bulan 9 nanti Kang akan masak buah ni. Itu salah satu untuk sunburn, kedua untuk mencantikkan buah, mempercepatkan pembesaran buah, kemudian mengelakkan daripada sahabat kita makan jambul ni ni. Jadi kita elakkanlah daripada jambul tu dimakan. Jadi kita tengah cek hari ni mana yang sengit-sengit kita betulkan balik supaya buah ni jambul dia akan cantik Jadi kita tengok mana lagi yang tak siap, ada lagi. Yang penting buah cantik bagi Pak Din. Pak Din nak hasilkan buah yang cantik Kulit yang berkilat tu yang penting bagi Pak Din.